kita ni ada warna. Betul. Jadi mungkin Dr. Fizal nampak tak saya ni warna apa. So sebenarnya dia ada personality test je lah. Betul. Okay, so yang saya tahu kita ni ada merah, kuning, biru dan hijau. Betul. Jadi mungkin Dr. Filzah nak share lebih tentang apa beza setiap warna dan juga bagaimana Dr. Filzah praktikkan dengan pasien-pasien Dr. Filzah. Okay. Macam Dr. Anis cakap, kita ada four colours. Selain dengan patient, kita kena create kita punya environment untuk patient tu, which is dengan kita punya staff lah. Okay, contoh kalau macam untuk counter, untuk siapa yang jaga receptionist kat depan, dia kena orang yang ceria, dia tak boleh orang red. Orang red dia akan kalau dia nak cepat dia akan macam jadi robot sikit lah. Dia akan very stern. So kalau orang yang ceria ni dia orang yang yellow. Okay. So yellow ni dia okay untuk dia orang yang ceria dan kreatif lah. Sama ada dekat counter ataupun as a content creator. Sebab tak semua orang boleh jadi content creator. Kan sekarang macam sangat ramai nak jadi content creator. Content creator saya kuning ke? Itu boleh buat test. Boleh buat test. Okay. So as content creator, dia kena jiwa yang kreatif. So bila jiwa yang kreatif, dia tak boleh duduk dekat tempat yang contoh meja komputer je, tak. Okay. Mostly orang content creator ni dia kena pergi dekat tak kisahlah kafe ke taman ke untuk dia dapat idea tu. Okay. So environment tu sangat memainkan peranan juga. Tu untuk yang yellow. Bagi orang content creator ya. Orang kreatif lah yellow. Okay. Okay, next colour dia adalah saya boleh summarykan lah. Mungkin most of business order ada colour biru. Tapi sama ada dia dominant yang first ataupun yang second. Business warna biru. Okay. Biru ni dia suka analyse. Bermaksud as a business owner, kita tak boleh terus sembrono okay buat A, B, C tanpa analyse apa-apa problem. So orang yang dominan kepada biru ni, bagusnya dia analyse. Dia tahu, dia sangat spesifik. Okay, masalah A nak buat apa-apa. Masalah C, sekian-sekian. Kalau orang macam ni, kita kena buat apa-apa. Kekurangan dia, cuba agak-agak Dr. Izam, kalau kekurangan orang yang selalu analyse ni macam mana? Terlalu rigid ke? Dia terlalu ambil masa. Dia akan ambil masa untuk buat sesuatu decision. Okay. Betul. So contoh kalau macam maksudnya kalau kita deal dengan orang yang biru ni pun it's not an easy task lah. Maksudnya you jumpa dia, ni bukan keputusan yang dia akan bagi terus. Betul. Dia memang akan study. Dia based on facts. Dia akan study semua. Orang red ni most of business owner ada sebab dia dominant. Cepat. Dia sangat ambitious, strong will, goal oriented, data. Yang bagusnya kalau macam ada partner, merah dengan biru ni is a partner. Okay. So that dia tahu okay aku compliment punya goal, each other. Betul, dia sangat compliment. So dia akan okay, I have a goal untuk achieve 100k. Contoh. Okay, macam mana analyse. Okay, so pergi kepada orang yang analyse. So analyse ni bagus untuk yang suka tengok data. Tapi kekurangan dia dia ambil masa untuk buat sesuatu keputusan. So red lah yang buat keputusan. Yes, betul. Based on data dia. Betul. Jadi tadi merah, kuning, biru. Hijau pula macam mana? Okay, hijau kalau kita pergi sesuatu tempat randomly, pergi dekat kedai makan ke, kita try test, ada test dia tau. So majority dekat dalam dunia ni is like mungkin 60% lebih orang yang hijau. Okay, orang hijau ni dia sangat tenang. Dia sangat tenang dan juga contoh kita nak bagi sesuatu benda untuk buat kan. Orang hijau ni kita tak boleh terus tajam. Orang red ni dia tajam. Dia terus okay nanti buat ni, lepas ni buat ni. Lepas tu kalau orang hijau ni buat salah, tak boleh terus kenapa tak tutup kenapa tutup kedai awal, kenapa tak ni. Orang red ni dia akan sentiasa tembak tanpa tahu kenapa reason. Okay. So kalau orang hijau terkena dengan orang red, tak dia boleh lah. akan hati tisu. Dia akan terus mind block macam
kenapa bos salahkan aku? Padahal aku buat ni sebab ini. So cara kita nak, bila kita kenal warna, karakter, bila orang yang berilmu, contoh Red cakap dengan hijau. So diplomatik dia lain sikit. Kita akan bagi reasoning dulu. Okay, you kena buat ni, ini sebab untuk sekian-sekian. Kita kena explain dulu kenapa. Itu beza. Betul. So kalau macam yang orang hijau ni, dia kekurangan dia adalah dia terlalu dependent lah. Dia susah nak buat keputusan, orang hijau ni. Macam tu. Oh, okey. Jadi tu macam Dr. Fizah share, antara yang kita boleh tengok. Cuma saya nak fahamkan, adakah setiap orang tu dia mempunyai banyak warna ataupun dia dominan? Contohlah macam mungkin Dr. Izam, saya nampak dia hijau mix dengan biru ni. Betul. Merah tak nampak kan? Merah tak nampak. Merah mungkin minor je. Ya. Okay. So macam mana tu Dr. Fizah? Okay, betul. Dia ada test dia. So bila kadang-kadang ada orang test dia ada 2 colour sama. So tu sangat powerful lah. So ada, after kita orang test, saya akan tanya saya punya, contoh clinic manager lah, okay, you punya top tu apa, ataupun ada yang sama tak? So dia punya top adalah, kalau manager-manager ni usually red lah, yang boleh control orang, ataupun dia tahu goal, apa perlu buat. Lepas tu saya tanya, so yang second sama tu apa? Kuning. Sebab memang dia orang ceria dan kreatif. So setiap orang dia ada semua colour. Cuma dominan ke mana tu setiap orang berbeza. Contoh, bila kita dah belajar colour ni, bermaksud bila kepada sesuatu situation kita boleh dominankan colour tu. Contohlah, walaupun bila kita buat test, aku dominan hijau ni, hijau dengan biru contoh. Tapi bila you balik rumah, you as a father contoh, you tetap kena buat keputusan. Apa perlu buat. So masing-masing ada, macam Dr. Anis kata, semua orang ada colour, cuma dominan dia tu lain. Colour, maksud personality kita memang ada 4 colour ni. Cuma dominan tu colour mana. Betul. Okay. So macam mana pula Dr. Filzah praktikkan dalam as a dentist? Mungkin luaran, tapi kita tak boleh judge orang. Betul. Baik luaran sahaja kan. So contoh dengan percakapan dia, mungkin bila patient tu dah masuk, Dr. Fizah tahu, okay, orang ni memang dengar jenis teliti. Jadi kita tahu dia ni mungkin seorang yang colour biru. Betul. Jadi adakah itu macam mana memainkan peranan dalam Dr. Fizah explain? So kadang bila kita mula-mula kita akan conversation biasa, cuti ke, dah makan ke, benda-benda normal sambil kita tengah ready semua kan. So bila kita tanya, cara dia jawab tu kita dah boleh agak sikit lah. Kalau orang yang kita anggap contoh, dia ni analyse, maksud dia suka data. So bila dia suka data, kita akan lebihkan kepada data lah. Okay, contoh kalau you buat treatment ni, apa pros dia? Kalau you pilih option A dengan option B, okay, this one tahan berapa lama? This one tahan berapa lama? Dia pun akan tanya banyak, betul tak? Yes. Kalau orang data ni, dia memang nak okay, kalau ni berapa tahan lama? Lepas tu sakit ke tak? Dia more to facts. Kalau orang yang selalunya merah ni macam leader lah, politician ke macam tu. Sebab merah ni dia nak cepat je. So apa-apa je lah. Apa-apa je. Tak payah cakap banyak, okey je. I nak yang paling cepat ni. Okey, tak sakit. Okey, yang ni. Saya Ada merah juga. Nanti boleh buat test. Saya akan share test tu. ada merah juga sebab cepat kan. Betul. Kita akan, kita nampak, okey, dia ni memang nak cepat. So kita akan shortcut daripada data semua tu. Kita tanya dulu one question, okey, dia concern apa? Okey, kita jawab benda tu. Kita menyelesaikan masalah orang merah ni. Dia nak cepat. Contoh dalam whitening, macam saya nampak dekat klinik Dr. Anis sekarang, dia ada laser whitening. Kalau orang merah, dia tak kisah price. Dia macam okay, as long cepat. Sebab orang merah ni dia memang nak cepat je. Time is money lah. So saya rasa saya dominan merah. Mungkin saya nampak Dr. Izam dia dominan yang hijau. Merah mungkin dia tak banyak. Kadang-kadang mengikut situasi. Okay, jadi soalan yang seterusnya,
tips untuk pendengar kenal personaliti diri dan orang sekeliling supaya hidup kita lebih harmoni. Tak kisahlah dari segi partner klinik ataupun pasangan dan juga partner tempat kerja kan. Macam mana? Okay. So, personality test ni ada banyak je sebenarnya. So, kalau macam pasal colour ni, korang boleh carilah dekat I think most of kedai buku ada je this one. Kalau macam nak summary, siapa yang malas nak baca, orang rate kan malas nak baca. Ada dekat IG story, dia dah summarizekan dah. Maksudnya dekat mana? Dia IG story? dekat dia punya. Nanti saya check. Yang saya hantar link dekat Dr. Anis tu. Saya tak ingat. Okay. Dia ada summary tu. Okay. Okay. Apa tadi? Macam mana kan? So tips. So tips dia adalah, dia ada test dia sebenarnya. So belakang ni ada je lah dia punya quiz dia kat sini. So bila kita dah tahu, usually saya suka karakter ni sebab kadang-kadang even dengan partner husband, kita macam aku cakap dia Nabi pula macam macam tu kan. So not only colour warna, darah kita sebenarnya ada karakter juga. Boleh saya tanya Dr. Anis darah apa? Saya darah A. Okey. Dr. Izam? Oh, positif. Okey. Darah O ni dia banyak energy. Dia sangat banyak energy. Penat je rasanya. Banyak energy. Darah A ni dia sama macam red colour. Dia sangat nak cepat, leadership. Kalau boleh dia bagi A tu dia nak A. Macam tu. Tak boleh kona-kona Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Anis. Untuk anda yang masih tercari-cari nak buat gigi kat mana, jom ke Avicenna. Saya daripada Klinik Pergigian Avicenna. Kami ada 16 branch dan juga siapa kat sini nak cuci gigi, nak buat braces dan yang paling bestnya kita ada treatment aligner. Dan selain tu juga untuk anda yang nak bawa anak-anak jumpa pakar pergigian kanak-kanak hanya di Avicenna Kajang. Jadi tunggu apa lagi? Jom ke Avicenna.